Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kita dah 3 ke 4 hari jalan kerja kat sini. Kita dekat PDT, Perbadanan Pemodalan Darul Takzim ni. Okay, kerja kita hari ni, bukan hari ni lah, 3-4 hari lah kerja kita adalah tukar kabel HDMI ni. Lepas tu kita letak satu extension dekat sini. Sebab sebelum ni, kalau korang nak tengok detail sebelum ni, tengok dekat kita punya Facebook. Nanti kita punya ni akan post dekat Facebook. Sebelum ni dia tarik daripada extension depan ni. Extension depan ni. Jadi wire kat sini nampak berserabut lah. Okay. Jadi kita buat satu extension. Ambil daripada plug top dekat atas ni. Kita tarik, kita lalu half moon. Kita buat junction box. Sebab sebelum ni dia lalu dekat pintu ni. Jadi bila nak buka tutup ni ada masalah. Dan dekat dalam ni akan jadi macam berserabut lah. Sebelum ni lagi berserabut. So sekarang lagi kemas. Kita akan nampak ada satu Ethernet HDMI splitter dekat bawah ni. Dekat atas ni ada Ethernet HDMI switcher. Kita boleh datang sekali dengan remote Ada 4 in, 1 out lah. Mana out tu akan pergi dekat splitter kita. Kita akan pergi dekat TV. Dan juga kita ada Ever untuk apa? Conference room lah. Dalam ni pun ada mic. Kita set up balik. Yang ni kita tarik LAN kabel. Sebab LAN kabel asal putus. Jadi kita tarik kabel Cat 8. Cat 8 ke 7 Cat 8 flat. Kita Cat 8 flat sebab kita nak bagi nampak kemas lah. Nampak kat sini ada 2. Lepas tu USB yang ni kita tambah. Sepatutnya kontrol ada kat depan tu satu sahaja. Ni HDMI asal. HDMI asal semua 2K. So sekarang kita dah upgrade 4K sebab MacBook sekarang 4K. Kita dah upgrade 4K. So kat sini ada satu input. Maknanya kalau kat sini dia nak guna input pun boleh. Ni satu input. Jadi bila dia nak pakai kat sana, cabut USB ni. Yang ni akan duduk kat sini lah, kontrol kat sana ke. Jadi bila dia nak buat meeting kecil je, sembang-sembang je, dia akan pakai satu TV ni dengan kat sini lah. Okay, Pemodalan Darul Takzim. Jadi ni tengok hasil kerja lah. Ni half moon jalan cantik, kemas. Naik atas, lalu dekat Ever kat atas, kemas, cantik. Okay, jadi untuk korang yang berminat untuk set up confirm room, adjust balik confirm. Dan kita orang juga hari ni kita nak buat tagging dengan sedikit SOP penggunaan lah. Kita dah hand over. Okay, thank you guys.